Mercedes Vision V ni untuk orang kalau Alphard tak cukup, LM tak cukup, ni boleh lah kot. Tengok kereta ni. Kemunculan Vision V di Auto Shanghai Auto Show memang buktikan yang segmen banglo bergerak ni tak ada had imajinasi. Walaupun ini hanya konsep, Mercedes ada nyatakan yang unit produksi pada tahun 2026 nanti ada iras-iras pada konsep ini. MPV ni dibina atas platform van electric architecture. Reka bentuk keseluruhan kereta ni nampak menarik dengan adanya grill hadapan bercahaya, alur reka bentuk yang elegan dan bahagian belakang yang dililit oleh lampu LED. Untuk interior, ada pembahagi kaca antara ruang pemandu dan penumpang belakang di mana ada skrin wayang 65 inci yang retractable serta sistem 40 speaker di bahagian belakang. Kenapa? Sebab boleh, dek. Bukan tu je. MPV ni pun ada chashboard kaca dan kursi lounge yang mewah. Kalau beli ni, aku rasa dah tak perlu kot beli banglo.